Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami daripada Kumpulan 5 Bahrain akan membentangkan inovasi Baba Pempem yang bertajuk Kata Nova. Saya akan ceritakan tentang pengenalan dalam inovasi Baba Pempem yang telah kami buat. Okey, kita sering dengar BBM, cikgu-cikgu selalu sebut BBM, Baba Pempem, tapi ada segelintir antara pelajar ataupun bahkan guru sendiri yang tidak tahu Baba Pempem itu apa. Okey, Baba Pempem ataupun bahaya bantu pengajaran dan pembelajaran ini ialah kaedah alternatif yang digunakan oleh guru untuk membantu ataupun yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kerana kaedah ini dapat membantu dalam menyalurkan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar dengan lebih. Contohnya, jika ada pelajar, contohnya pelajar lemah dalam mata pelajaran bahasa Melayu, contohnya terutamanya dalam topik kata nama. Jadi, guru-guru ni akan menghasilkan bahaya bantu mengajar, contohnya walaupun hanya sekeping nota yang bervariasi warna, ia dapat membantu murid untuk menguasai topik tersebut. Inovasi yang telah kami jalankan dalam kursus ini ialah untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Kita satu dengan memberi fokus kepada aspek tata bahasa itu dalam tajuk 545. Masalah utama yang kami dapat mengenal pasti setelah temu bual guru-guru di sekolah. Okey, masalah yang dapat kami jumpa dalam mata pelajaran bahasa Melayu, murid-murid ni sukar untuk mengenal pasti kata nama kerana kata nama ni mempunyai banyak variasi ataupun jenis kata nama. Contohnya ada kata nama khas, kata nama am, ciri-ciri dan contoh-contoh perkataan tersebut murid-murid tidak dapat untuk mengingat dan mengenal. Lebih-lebih juga guru-guru pun di sekolah kadang-kadang mereka terlalu mengajar ikut buku teks, ikut bab mana yang perlu diajar, sedangkan murid-murid tertanya-tanya apa yang cikgu ni ajar, tidak faham. Mungkin cikgu perlu melakukan penambahan kaedah untuk murid kuasai tadi tersebut. Inovasi BBM yang diperkenalkan ialah replika fizikal yang boleh disentuh yang digunakan semasa PDP. Contohnya inovasi Kata Nova yang telah kami lakukan ialah kipas nyonya Cina yang dapat dibuka dan disentuh dan dapat murid itu digunakan walaupun di mana-mana dan bila-bila masa saja. Contohnya boleh digunakan secara individu, berkumpulan ataupun bermain kuis interaktif dalam kelas. Di samping kalau murid berjumpa dengan pelajar contohnya di perhentian kelas, contohnya untuk menunggu ibu bapa ambil pulang ke rumah, murid-murid boleh membincangkan kata-kata ataupun nota yang diberikan oleh guru untuk dapat mengingat ataupun dapat meningkatkan kefahaman pelajar. Inovasi BDM ini bukan sahaja dapat meningkatkan kefahaman pelajar, tapi dapat juga meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi terdapat 4 objektif dalam inovasi Baba Pempem kami. Yang pertama ialah membantu murid memahami konsep golongan kata dengan lebih mudah. Jadi melalui penggunaan nota berbentuk kipas, ia akan memudahkan pelajar untuk mengenal pasti jenis-jenis kata nama dengan lebih ringkas, jelas dan juga tersusun. Objektif yang kedua ialah meningkatkan minat dan penglibatan aktif murid dalam PDP. Jadi reka bentuk kipas yang menarik ini akan menarik perhatian pelajar dan juga merangsang rasa ingin tahu mereka untuk mengenali dengan lebih lanjut tentang kata nama. Objektif yang ketiga pula ialah menyokong pelaksanaan pentaksiran formatif, yang mana BBM ini akan membantu guru untuk menilai tahap kefahaman pelajar itu melalui aktiviti interaktif menggunakan bahan BBM tersebut. Jadi bahan BBM ini boleh digunakan untuk banyak aktiviti interaktif seperti memadankan maksud dengan contoh dalam suasana pembelajaran yang santai dan juga tidak terlalu formal. Objektif keempat pula ialah memupuk kemahiran berfikir aras tinggi, yang mana BBM ini membantu pelajar untuk mengaplikasikan konsep golongan kata nama dalam pembinaan ayat dan juga situasi sebenar berdasarkan maklumat yang dipaparkan dalam BBM secara kreatif dan juga kontekstual. Ini merupakan ilustrasi 2D bagi BBM berbentuk kipas. Ini pula merupakan ilustrasi 3D bagi BBM berbentuk kipas. Baiklah, seterusnya ialah infografik. Kipas ini diberi nama Kata Nova. Apakah itu kipas Kata Nova? Kipas ini memfokuskan pembelajaran kata nama dalam subjek bahasa Melayu. Ia juga menghuraikan tentang jenis-jenis kata nama yang berbeza. Bagaimanakah kipas Kata Nova berfungsi? Ianya berfungsi dengan menghuraikan pelbagai jenis kata nama seperti kata nama am, kata nama khas dan lain-lain. Selain itu, penyampaian info akan menjadi lebih berkesan dengan bentuk kipas yang menarik serta dengan visual yang mantap. Baiklah, antara kesan menggunakan kipas interaktif ialah ianya dapat membantu murid memahami perbezaan jenis kata nama dengan lebih jelas. Selain itu, dapat meningkatkan daya ingatan melalui penggunaan warna dan visual yang menarik dan meningkatkan ketetapan penggunaan kata nama dalam ayat-ayat yang terbentuk. Antara senarai barang yang digunakan untuk membentuk kipas interaktif ialah kertas manila, kertas warna, kertas A4 putih, batang aiskrim, tali kawar, gam cair, gunting, bahan nota, stiker hiasan dan penebuk lubang.
Okey, kenapa ia rasional dan kenapa inovasi Baba PPM ni penting? Yang sebab pertama, ia dapat membantu murid mengatasi kesukaran yang dihadapi dalam menguasai topik tata bahasa Melayu. Contohnya, topik penggolongan dan pembentukan kata nama ni hanya bergantung kepada buku teks dan kurang baca. Murid-murid ni kurang baca, guru-guru juga mengajar berdasarkan buku teks. Jadi murid tidak faham dan tidak dapat ingat. Murid-murid juga kurang menulis dan sekaligus menyebabkan murid dia juga suka untuk faham konsep bahasa secara mendalam. Yang kedua, inovasi Baba PPM yang dicipta ialah Kata Nova, dicipta sebagai bahan bantu mengajar yang mengutamakan kaedah penyampaian maklumat secara ringkas dan padat. Walaupun nota visual kipas yang mempunyai selitkan nota yang sangat ringkas dan kecil, tapi dia akan memberikan maksud dan cara dapat pelajar ingat. Mereka bentuk kipas tangan membolehkan maklumat disusun mengikut kategori tertentu untuk membantu murid faham konsep apa yang cikgu ajar. Contohnya, bila cikgu ajar dalam kelas, murid dapat lihat semula contohnya kipas tangan yang telah cikgu beri tadi. Untuk murid ingat dan dapat memudahkan mereka untuk mengingati isi pelajaran yang lebih berkesan. Yang ketiga, inovasi ini dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran tata bahasa yang sering dianggap rumit. Kerana pelajar sekolah kalau mendengar perkataan tata bahasa Melayu, mereka berasa bosan dan macam malas nak jawab, malas nak belajar. Tapi apabila penggunaan warna yang berbagai pada kipas Nyonya Cik yang telah kami lakukan ini dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Contohnya, penggunaan warna yang berwarna-warni, perkataan yang dalam ringkas dan praktikal, senang, mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Apabila murid ni tertarik dengan bahan pembelajaran, contohnya kipas Nyonya yang cantik tu, mereka ni akan berusaha untuk memberikan tumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Contohnya dalam pengalaman saya, jika ada guru memberikan sesuatu yang menarik, pada esokan hari kelas tu saya akan teruja dan tak sabar untuk belajar. Yang keempat, inovasi Kata Nova ni dapat menyokong pembelajaran aktif yang berpusatkan murid, yang dapat memberikan peluang kepada murid untuk berinteraksi secara berkumpulan atau individu yang tidak bergantung kepada penerangan guru semata-mata. Contohnya, cikgu ni perlu ada sesi pengajaran dan sesi pembincangan dalam kelas dalam satu masa pengajaran. Jadi murid-murid ni dapat berkumpul dan membincangkan semula apa yang telah cikgu ajar berdasarkan bahan bantu mengajar yang telah cikgu berikan. Berdasarkan pemerhatian, murid ni sering menghadapi kesukaran untuk membezakan kata nama am, kata nama khas dan kata-kata nama apabila pengajaran dilaksanakan secara profesional. Tapi apabila guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar, inovasi Kata Nova yang telah kami lakukan ini, implikasi pertama ialah dapat meningkatkan kefahaman dan daya ingatan. Contohnya, pelibatan pelajar aktif dalam pembelajaran. Contohnya, penggunaan elemen multimedia seperti penggunaan kertas yang berwarna-warni, penyampaian isi kandungan yang lebih terancang dan efisien. Walaupun dia hanya nota yang sangat ringkas dan kita tengok pun sangat sikit, tapi dia akan memberikan input yang sangat bermakna, dapat meningkatkan ingatan pelajar. Yang kedua, ia dapat menyokong pembelajaran berpusatkan abad ke-21. Melalui aktiviti penerokaan dan perbincangan dan aplikasi konsep dalam pembinaan ayat yang dapat meningkatkan kualiti pengajaran bahasa Melayu, kerana ia juga dapat menyokong penguasaan tata bahasa secara menyeluruh, sistematik dan sejajar dengan pendidikan semasa. Okey, implikasi yang ketiga, ia juga dapat membantu memudahkan pengajaran isi kandungan pelajaran dengan lebih mudah. Guru dapat menggunakan masa mengajar sepenuhnya di dalam kelas. Contohnya, pengajaran yang terlalu lama, tapi guru juga boleh membahagikan slot pengajaran itu kepada slot pengajaran dan slot pembincangan. Jadi, dengan adanya inovasi Baba PPM itu, murid-murid dapat menggunakan dan membincangkan dengan rakan-rakan secara berkumpulan. Ini merupakan BBM yang kumpulan kami sediakan, iaitu dikenali sebagai kipas interaktif Kata Nama. Kipas ciptaan kami diberi nama Kata Nova. Kipas ini sangat membantu murid untuk memahami topik kata nama dengan lebih menarik. Penggunaan kipas ini sangat mudah kerana murid hanya perlu membuka kipas secara perlahan dan setiap lipatan mengandungi isi berlainan berkenaan kata nama bagi memudahkan murid mengenal pasti perbezaannya. Seterusnya ialah penutup. Inovasi Baba PPM bukan sahaja memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada bakal guru dengan menghubungkan teori pedagogi dan amalan pengajaran sebenar, tetapi juga dapat membantu pelajar semasa belajar untuk memahami kepentingan perancangan, penyampaian dan penyesuaian strategi pengajaran mengikut keperluan murid. Selain itu, inovasi ini juga turut meningkatkan kemahiran profesional seperti komunikasi, kerjasama, pengurusan masa dan keyakinan diri, serta menanam kesedaran terhadap kepentingan bahan pengajaran yang kreatif dan berfokuskan keperluan murid. Secara keseluruhan, Baba PPM ini bukan sahaja menyokong pengajaran tetapi membentuk identiti profesional bakal guru yang kreatif dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21.